Pisang kena sakit sikit dia punya kat bujung tu hari ni. So yang lain okey lah, tak ada masalah. Yang bawah tu ada problem sikit, so kena tebang siap-siap lah. Barak ni kita tinggalkan lah, bagi apa, tak boleh pakai dah. Buat kompos lah, tanah kompos. Kita tengok kita buat apa, tadi duk tebas-tebas tu, cuci kat sebelah tu, kita buat kompos juga. Batang-batang pisang tu jadi tak terbuang lah kan. Selalunya batang pisang kalau kita tebang tak tahu nak letak mana kan. So sekarang ni senang, semua benda kita boleh guna untuk jadikan kompos. Kita bubur tanah kat bawah ni, and then nanti apa tak, so batang pisang tak bubur full lah, kita bubur 1-2 katam je, 1-2 katam. Nanti kita susun bubur apa, tanah lagi. So kita bubur kotoran ayam nanti param dulu, biar kat situ. So kita bubur tanah sampai dia full kan. Tanam pokok tin tu dia. Ni daun pisang ni dia problem sikit ni. Tengok-tengok, alamak, daun dah kuning, ada masalah sikit. So tak apalah, alhamdulillah lah, buah dah sempat besar semua dah, tua dah. Baru dia jadi problem ni, so kita tebang. Jadi daun ni nanti kita buat kompos juga. Kita buat kompos juga. Ni kita duk cerah kat sebelah ni, cerah apa, pokok gatai ni, pokok orang panggil pokok mudim. Pokok mudim lah. Pokok ni dulu-dulu kalau mandi kat lubuk, kan ada orang yang dengki tu, dia ambil buah tu, biji tu, dia upak-upak dengan plastik tu, dia lepas atas ayak, bagi ayak mengalir turun kat bawah. Siapa budak-budak yang berenang tu, siap lah, hampa, get ready lah. Dia punya miang lain macam, tak boleh nak pakai baju. Siapa yang pernah kena tu boleh lah share-share sikit kan. Nampak tak, dia gemuk pokok, alhamdulillah. Kita spray ni je apa, daun ni, nak bagi elok, tak mau bagi benda-benda makan ni, binatang makan daun dia. Bawah kita bubur ubat neneh atas daun, alhamdulillah kan. So tak terusik lah. Daun tu bila terusik, dia efek juga untuk pembesaran pokok tu. Ni kita tengah susun, dah perata tanah sikit. Tanah dia tu memang betul-betul landai gitu, so kita perata sikit-sikit. Tunggu ni tak apa, nanti kita boleh bakar. Kita bubur something untuk nak bakar api, kita akan bakar tunggu ni, nanti dia perata lah kan. So tengah susun dengan mengejas dulu, mengejas sambil-sambil mana yang boleh tanam kita akan tanam lah. Ni macam ni, kita dah set ni untuk nak boleh tanam lah ni. So batang-batang pisang tu kita masuk bubur tanah kali ni, nak bagi komplit siap tu kan lah. Ni pun nak mula lah ni, dah boleh dah start dah bubur batang pisang, buat kompos sikit-sikit, dia kopi. Lama-lama cool lah kan. Ni kopis pula dah kunyit. Tanam daun ni bukan untuk jualan ni untuk nak makan daun. Raya-raya kan nak buat rendang ke apa kan. Bunga dia sedap daripada dah makan ni. Ni kuih dah naik lah, alhamdulillah. Naik dah. Uish, hujan. Ya, potong sok, nanti kita esok kita settlekan lagi. Ayam tengah makan. Ni nak kena buat lagi, kira-kira dah 8 lagi rasanya. Tu ada yang bentuk kotak apa ada. Di komai nanti kita akan siapkan. Yang ni pakai kayu banyak. Ni rasanya nak kena buat ni. Kalau ada 5 lagi cantik susun dekat tempat, dekat ayam tu, selain pada ayam okey. So kita akan tanam lah pokok-pokok apa yang manfaat. Kita ada beli pokok tu, benih apple pasu, tak tahulah nak jadi ke tak. Kalau jadi cantik lah, bulan pasu besar macam ni, dia naik nampak lawa macam bonsai tu kan. Uish, kecil. Main ini esok kita lepas lah, ada dalam brooder. Dia akan hujan, alhamdulillah hujan. Dah siap